Hai korang, Assalamualaikum. Saya Faiza, welcome back to my channel. Jumpa lagi kita. Kali ni saya tak pastilah saya nak buat video apa. Mungkin kemas rumah, mungkin topak-topak barang. Tengoklah macam mana, yang mana sempat je, random. Jadi kalau tu korang nampak rumah saya ni macam kena gempa bumi. Sebab apa? Bersepah-sepah kan dengan sofa macam ni. Sebenarnya tadi saya baru kebas apa ni, sofa. Ada pasir-pasir, ada segala makanan lah. Jadi saya belum susun balik. Jadinya hari ni mungkin saya nak kemas lah. Nampak tonggal langgang. Ni treadmill saya punya. Tapi sekarang ni yang menggunakannya Daniel. Dia sibuk sangat nak senaman. Jadi letak dekat tengah-tengah dunia ni, dekat ruang tamu. Nampak tak? Dengan wire tak kemas balik. Asalnya dia letak dekat bilik, tapi tak sesuai sebab bilik itu kan tempat untuk tidur. Benda ni besar, jadi saya kata tak apalah, dia nak sangat senaman, saya letak dekat depan. Jadi bayangkanlah tengah dunia dekat depan letak benda ni. Kau nampak? Lepas tu tengok dia punya remote, suka hati je letak dekat tempat saya punya. Nampak? Hai, dia letaknya aksesori tambahan. Nampak? Suka hati dia je. Jadi memang bersepah. Lepas tu yang itu, nampak tak? Itu sebenarnya saya punya troli. Saya punya kerusi healing, meja healing. Asalnya dia dalam kereta. Saya keluarkan sebab beg dia ni kebanyakannya dah koyak, dah tertetas. Jadi saya keluarkan, saya jahit. Dah siap jahit, saya letak dulu sementara waktu. Belum masukkan lagi dalam kereta. Sebab itulah dia ada kat situ. Lepas tu ni nanti nak kemas lah. Sikit-sikit je, bukan nak kemas apa-apa pun. Saya tengah malas ni. Jadi sikit-sikit je. Lepas tu ni bersepah. Lepas tu dah penat lah, tengah-mengah. Ni beli plastik. Sebenarnya plastik ni saya guna untuk bungkus sisa makanan selepas basuh pinggan kan. Baru beli. Letak kat situ daripada malam tadi kat sini. Tak alih lagi. Lepas tu ni minyak pun nak kena top up. Garam pun nak kena top up. Lepas tu ni dah macam kedai runcit. Asalnya ni saki-baki, keripik-keripik raya saya letak dekat bekas kecil-kecil lah, balang kecil-kecil. Tapi bila ni orang kata dah saki-baki, dah malas dah saya, letak je kat situ. Sebesar-besar tidaknya tu. Sebelum keluar saya dah jalan mesin. Dah siap nak kena sidai. Lepas tu apa ni ni yang saya cakap tadi, yang tu treadmill tu asalnya dia keluarkan, dia letak kat sini. Tapi masalahnya ni tempat dia tidur. Saya cakap jangan mengada-ngada, macam mana nak tidur kan. Lepas tu suami saya pun dia semayang dekat sini, jadi ganggu. Bayangkanlah ruang tamu letak benda tu. Rumah korang ada macam ni? Tak ada kan? Rumah saya nampak ruang utama dia letaknya treadmill. Tak faham lah. Lepas tu yang ini, sebenarnya saya nak kemas dia punya baju ni. Nak lipat-lipat-lipat, nak masuk dalam beg. Sebab sekejap lagi bapak dia nak datang ambil. Si Daniel ni, bapak dia nak datang ambil. Jadi saya nak kena lipat, masuk dalam beg lah. Itu pun saya tak buat lagi, patut buat semalam. Malas. Lepas tu ni beg sekolah dia, tengok letak sengit-sengit. Yang ni pula iron ni. Ni pun satu juga buat saya sakit hati ni. Saya baru beli. Kalau korang tengok video saya yang tak bila saya ada tunjuk saya beli iron ni. Iron ni kira iron baru, tapi dia dah rosak. Korang faham tak perasaan saya? Dia dah rosak, dah tak panas. Jadi buat sementara waktu ni saya terpaksa pinjam iron mak saya. Saya tak suka iron mak saya tu, sebab dia warna hijau, bukan warna pink. Tapi terpaksa lah pinjam kan. Nak buat macam mana kan. tak nak tak suka pun terpaksa pinjam. Jadi saya dah cakap dengan suami saya, tolonglah repair. Kesianlah kat isteri mu ini. Nampak ni, dia dah warna pink, baru. Saya tak boleh terima hakikat. Saya cakap tolonglah repair. Tapi dia belum repair lagi. Dah lama tersadar kat sini. Nampak? Dia ni punya wallet, mana nak je letak. Tak faham lah diorang ni. Lepas tu ni, sebenarnya kan saya dah nak rimas dah benda ni. Kalau dia duduk dalam lemari, kita tak nampak kan. Jadi kita tak nampak serabut-serabut. Bila dia dekat luar macam ni,
bila bersepah, tak tersusun dia punya warna, sakit mata. Tapi tak boleh buat apa-apa. Yang seluar ni lagilah. Kalau ada warna macam ni, coklat, hitam, sekata macam tu, saya tak kisah. Tapi tang ni yang berbelang-belang, petak-petak ni, ni saya tak suka. Serabut. Nampak tak? Macam mana nak buat? Tak tahulah. Kadang-kadang orang bila tempat macam ni, dia pasang tirai macam langsir kan. Tutup. Tapi tak boleh. Rumah saya terlalu dekat dengan kipas. Nanti kerang langsir tu bergulung sekali dengan kipas. Nampak tak? Macam tu lah. Lepas tu ni, saya tak suka drawer ni. Saya memang tak suka. Sebab dia purple. Dia bukan pink. Saya tak suka. Rasa macam nak beli yang baru. Tapi itulah. Tak payahlah. Sebab dalam ni dah hanya buku sekolah. Anak saya sekolah tahun ni je last. Lepas tu tak sekolah dah. Jadi, biar dulu sementara waktu. Yang ni. Yang ni pun saya tak suka. Kau nampak kan? Tuan-tuan tahu itu ada almari baju. Yang ditelentangkan. Yang diterbalikkan. Nampak tak? Saya tak suka. Tapi saya terpaksa simpan. Saya tak boleh buang. Sebab apa? Dia adalah store saya. Store yang simpan segala mak nenek dalam ni. Tak boleh nak buang. Tapi saya tak suka. Lepas tu, itulah. Banyak sangat cakap ni. Lepas tu kita pergi bilik saya. Siapa punya selipar tu? Siapa punya selipar yang letak berkata-kata? Saya punyalah. Lepas tu, katil ni tak payah tunjuk. Sebab apa? Dia tengah terbogel. Saya basuh cadar. Jadinya cadar belum kering. Nak tukar cadar lain. Macam saya cakap lah sebelum ni. Saya ada je banyak cadar. Tapi cadar saya tu cadar murah. Jadi satu set hanya ada cadar dengan 2 bantal kepala. Saya punya bantal ada 4. Ada bantal peluk. Jadi tak cukup. Jadi saya tak boleh pakai. Sebab dia tak sedondon. Jadi biarlah dia terbogel. Macam itulah. Tingkap tak buka. Kenapa saya tak buka tingkap ni? Dia dah rosak. Kena buka sekeping. Lepas tu siap tertanggal dia punya cermin. Sakit hati saya. Yang ni pun sama. Dia asyik jatuh je cermin tu. Memang saya tak suka. Hari ni semua benda pun saya tak suka. Semua benda pun saya sakit hati. Macam itulah. Jadinya itulah. Korang tengok je lah video saya. Apa yang saya buat. Random. Hari ni memang random. Saya rasa nak kemas, saya kemas. Saya rasa saya nak susun, saya susun. Kalau saya tak nak buat apa-apa, kita duduk relax je. Okey, jom kita start daripada, saya rasa saya mulakan dengan sidai baju. Tapi sebelum tu, saya nak beritahu awal. Sekejap lagi saya nak pakai baju ni masa buat video. Kalau korang nampak ada kesan lipatan macam ni, ada kesan lipatan. Baju ni saya dah iron. Selepas basuh, saya mesti iron dulu, baru masuk dalam almari. Tapi sebabkan dia bertindih-tindih, berhimpit-himpit dengan baju lain, jadi dia dah ada kesan lipatan. Bukan saya malas saya dah iron. Tapi ini semua salah baju yang berhimpit-himpit, bukan salah saya. Bukan salah saya. Jadinya kalau korang nampak, korang abaikan je. Buat-buat tak nampak. Sebelum tu saya pakai baju ni. Tapi sebabkan t-shirt ni dia agak senteng. Sekarang kalau saya buat video pakai baju ni, ada pula yang kecam saya, cakap itu ini. Cakap lah nak tayar bontot lah. Tak sedar diri lah. Macam-macam lah. Jadi saya tukar yang itu. Tapi bukannya saya bawa bangun tidur saya pakai je baju tidur. Tapi saya dah lama dah bangun. Okey? Okey, jom. Siap. Besarnya badan. Ya Allah, besarnya badan. Korang buat-buat macam saya kecil. Buat-buat macam saya tak gemuk. Walaupun saya gemuk, korang anggaplah saya kurus. Jangan cakap saya gemuk. Jangan cakap saya gemuk. Stres. Walaupun gemuk, diam. Shh, jangan cakap. Diam je. Rahsia dengan orang. Cakap Ain Faizal kurus. Walaupun gemuk. Tahu tak? Saya stres lah korang. Setiap kali saya nak buat video, ada je macam-macam bunyi. Macam tadi, anak jiran menangis. Selalunya dia tak menangis pun pagi-pagi macam ni. Lepas tu ayam nak berkokok. Kucing nak bergaduh. Dan sekarang ni, jiran sebelah rumah saya. Kita cakap perlahan, nanti dia dengar. Jiran sebelah rumah saya, dia tengah kait daun. Bunyi dia punya pencakar tu kerak, kruk. Korang faham tak?
Sekejap lagi kalau saya buat video korang dengar bunyi bising. Korang buat tak dengar je lah. Saya pun terpaksa reda. Kalau nak tunggu dia settle kait daun, entah bila masa nak siap kan. Jadi Ain sabar. Sabar Ain. Sabar Ain. Hidup berjiran memang macam tu Ain. Sabar Ain. Sabar ya. Sabar. Kenapalah dia tak kait hari esok? Lusa. Kenapa mesti nak kait hari ni juga? Ya Allah, tolonglah aku. Sabar Ain. Sabar. Kita pakai slipper dulu. Sebab saya ni punya tapak kaki sensitif pijak lantai. Nanti dia pecah-pecah. Jadi bukan nak belagak, bukan nak mengada-ngada, bukan. Bukan. Saya terpaksa pakai demi menjaga tapak kaki saya ni. Jangan fikir bukan. Angkat dulu baju kotor tu, baju tadi yang pakai tu, angkat dulu. Jangan biarkan di situ. Sakit mata. Kita kemas dulu bahagian ni. Baru kita sedia baju. Banyak sangat iklannya kan. Tadi kata nak sedia baju. Singgah sana, singgah sini. Tak tahulah bila nak siap. Jom. Ini pun satu hal ni. Dia dah rosak. Dia ada banyak tingkat ni. Yang ni okey. Yang ni. Bila saya naikkan ke atas, yang first punya ni, saya tarik ke atas, lock. Lepas tu dia tak boleh. Dia dah loose. Dia turun ke bawah. Jadi untuk dapat yang kedudukan tinggi tu tak boleh dah. Korang dengar tak bunyi apa? Cuba dengar. Sekarang ni lori newspaper lama, bateri lama. Korang faham tak masalah saya sekarang ni? Banyak masalah saya sekarang ni. Korang faham tak? Korang bayangkanlah dalam video saya macam-macam bunyi. Lepas tu kalau korang pasang telinga betul-betul, ada dengar orang mesin rumput. Kalau korang dengar lah, kau buka telinga korang besar-besar. Orang mesin rumput. Jadi video saya kali ni terlalu meriah dengan macam-macam bunyi. Saya rasa ada harapan saya tak buat video mengemas rumah. Mungkin video saya kali ni hanya membebel, bersungut, marah, itu, ini. Ni. Siapa punya baju kotor kat sini? Saya lah. Saya yang bawa daripada dalam bilik tadi. Tapi saya stop sebab nak bebelkan benda Allah ni. Nak bebelkan orang mesin rumput. Nak bebelkan lori newspaper lama, bateri lama. Maka saya tinggalkan dia kat situ. Sudahnya bila saya nak sidai baju? Bila? Kali ni saya betul-betul sidai kain, okey? Saya janji saya tak tipu. Kali ni saya betul-betul sidai kain. Banyak cakap, banyak membebel sampai batuk. Dengar tak? Orang mesin rumput. Dan Kamila dia nak mesin rumput. Kenapa tak mesin rumput minggu depan je?
agak-agak jiran depan rumah ada tak? Sekarang dia pelik pula, kenapa si Ain ni pakai mask? Dah kenapa buang terbiat ke kau? Lain clear korang, jiran tak ada kat depan rumah. Jadi saya selamat. Kalau tak, diorang pelik. Ain ni buang terbiat. Kenapa dia pakai mask tengah hari buta ni? Jadi settle. Saya sedia kain. Jadi saya dah tunaikan janji saya untuk sedia kain. Korang, saya nak selamatkan dulu saya punya ikan korang. Kalau nak tunggu saya settle saya punya kerja yang lain, busuk ikan ni korang. Dah lah saya membebel banyak ni. Jadi kita selamatkan ikan ni dulu korang. Peti ais terlalu bersepah korang. Nampak tak korang? Bersepah. Sekejap, saya settlekan dulu. Bersepah. Kau tak nampak kan? Tak nampak kan? Biarkan dia begitu. Yang ini sebenarnya saya tak suka. Botol besar tu saya tak ada masalah. Tapi dia punya penutup tu warna merah. Bukan pink. Saya tak nak. Saya tak nak begitu. Tapi tak apalah. Biarlah dia di situ. Rezeki dia duduk di atas troli pink. Kita nak buat macam mana? Terpaksa terima je lah. Reda je lah. Sabar. Walaupun merah, bayangkan penutup tu warna pink. Kita bayangkan sama-sama. Warna pink, bukan merah. Dah, jadi biar dia di situ. Barulah dia suci. Pink. Tadi dia hitam. Keruh. Memalukan. Jangan tengok. Korang jangan tengok. Sebab macam kapal korang. Tapi tak apalah. Saya tunjuk. Nampak tak? Korang nampak? Tak apa. Nampak sikit-sikit cukup. Bersepah. Apa kita tutup. Orang tak nampak. Diam. Jangan beritahu orang. Jangan beritahu orang yang tengah bersepah. Korang duduk dekat. Kita pakai ni. Tahu apa tujuan dia? Saya nak letak tripod saya atas ni. Jadi korang duduk kat atas ni. Kenapa saya ingat? Jadi sekejap, pening. Okey, dah stabil.
buka sikit sebab berminyak dan berhabuk. Malas pula nak ambil tisu basah. Korang dengar tak bunyi loceng? Loceng tu jiran saya. Dia main loceng tu. Saya rasa itu permainan kucing. Jadi dia main loceng dekat depan rumah dia. Jadi video saya ni memang berbunyi loceng sepanjang masa. Ceng, 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 ceng. Sabar Ain, sabar. Korang tahu tak apa kelebihan orang yang berlengan besar macam saya ni? Itulah tujuan dia. Nampak tak? Walaupun botol minyak tu besar, kita angkat dia steady je. Itulah kelebihan orang yang berlengan besar. Jangan membazir. Kita ambil dia sampai ke titisan yang terakhir. Jangan membazir. Allah marah. Sekarang kita alih yang ni, kita sorok dulu tempat lain. Lepas tu botol ni saya alih ke bawah, yang bahagian bawah saya alih ke atas. Jadi kita tak nampak warna merah tu. Jom kita tukar. Sementara waktu saya nak sorok dia supaya korang tak nampak. Korang tutup mata tau. Korang tak nampak kan? Buat-buat tak nampak, saya sorok dulu. Sebab saya tak nak dia duduk kat troli tu. Semak. Dah. Kita tukar yang cantik sikit belah atas. Bawah tu kadang-kadang orang tak nampak pun. Dia tak pandang bawah, tak nampak pun. Korang pun jangan pandang bawah. Bila saya fokus dekat rumah saya, korang jangan pandang bawah tau. Pandang atas je. Macam tu rupa dia. Yang bawah tu jangan pandang. Kita terus pandang atas je. Pandang atas je. Macam tu. Lepas tu terpawin ni kita simpan balik. Sebab untuk kat dapur dah settle. Kita simpan balik kat tempat asal. Kedudukannya di sini. Ni. Letak balik. Sekarang saya nak lipat baju Daniel sebab dalam beg.
Okey. Kita lipat cincai dia ni. Dia pergi rumah bapak dia semalam je. Hari ni pergi, besok balik lah. Jadi orang layan je lah. Saya lipat cincai je, saya malas. Saya tengah malas ni. Hari tu video saya yang last tak silap saya, yang saya tunjuk bag. Masa tu saya pakai gelang Pandora. Lepas tu ada yang komen kata bising. Gelang saya tu bising, memekak, mengganggu telinga dia. Saya pun tak sangka. Betul lah bising kan. Masa saya buat video, saya tak terfikir pun gelang tu akan bunyi bising macam tu. Dah settle video, lepas tu saya edit video. Bila saya dengar, oh, bising sangat gelang tu. Jadi tak boleh buat apa-apalah. Dah terlajak kan. Takkan saya nak ulang semula buat video tu. Dah lah video buka parcel, nak ulang macam mana kan. Benda dah koyak plastik semua. Jadi saya post je lah dalam keadaan yang bising. Untuk yang rasa terganggu dengan video saya yang lepas sebab bunyi gelang tu, saya minta maaf banyak-banyak lah. Jadi lain kali memang tak boleh pakai gelang tu. Dia mengganggu. Saya yang edit video tu pun saya rasa, ya Allah, bingit telinga. Okay, last saya nak settlekan depan sikit-sikit je. Korang nak tengok tak anak gajah berjalan di atas treadmill? Okey, korang tengok tahu. Jangan cakap dengan orang kampung, diam-diam je. Saya tak pandai. Lagi benda tak pun megang dia simpan. Pasal nak jatuh. Dan saya rasa pening. Jadi dah lah. Okey korang, setakat ni dulu saya punya video. Apa yang saya nak buat tadi semuanya saya dah buat. Treadmill masih di sini sebab dia ni memang setiap hari dia akan senaman, jadi memang kekal lah dekat situ.
Selagi saya boleh botol langsung, boleh lah. Nanti kalau esok maka dah rimas sangat, mungkin saya akan simpan balik. Jadi yang ni, tadi yang orang kata tengah langgar macam kena gempa bumi, sofa ni saya dah letak kat tempat asal tu, batal-batal kecil semua. Cuma yang ni lah, ini saya tak simpan lagi dalam kereta. Sebab apa? Benda ni berat. Kalau saya nak simpan, saya kena bantuan suami ataupun anak saya. Lepas tu yang lain tak ada apalah. Kat sini tadi tripod saya dah simpan, sebab dia dah tak membantu lagi dah. Bilik dia ni tak ada lagi dah baju kata gantung tu. Saya dah masuk dalam beg, dah simpan. Tu je lah, tak ada apa. Ayam pun saya dah alih tempat lain, saya dah sorokkan dia. Jangan lupa like, share, comment and subscribe. Bye.